Kita boleh bagi jaminan lah, tak ada lagi yang tak diterima masuk oleh institusi awam. Untuk soalan pasal pengiktirafan, universiti yang kita hantar ni memang kebanyakannya memang semua 100% diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Sebab untuk program perubatan ni memang syarat untuk housemanship nanti. Doktor pelatih bila dah balik ke Malaysia nanti, dia perlu balik atau sebelum dia nak praktis tu, dia punya ijazah sarjana muda tu akan dinilai sama ada datang daripada universiti yang diiktiraf atau tak. Kalau tak diiktiraf, akan jadi masalah lah untuk dia berkhidmat atau untuk dia menjalani program housemanship lah. Universiti yang kita hantar semua diiktiraf oleh MQA, Malaysia Qualification Accreditation. Boleh cek dalam laman web MQA e-Sisraf tentang program untuk belajar keluar negara. Dia ada senarai universiti awam yang diiktiraf dan diiktiraf oleh for sure lah daripada MMC, Malaysia Medical Council. Malaysia Medical Council, kalau dentistry, Malaysia Dental Council, kalau veterinary daripada Veterinary Board, dan juga farmasi pun sama. Okey, jadi universiti kita hantar ni 100% semua diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan diiktiraf oleh board. Jadi pelajar dah balik nanti, insya-Allah tak akan ada masalah untuk houseman. Untuk program perubatan, jika pelajar berminat untuk pergi ke sektor swasta, dia perlu menjalani 2 tahun dahulu. Selepas tamat 2 tahun housemanship, kemudian pelajar kena pergi ke MO, habis MO baru pelajar boleh keluar lah. Dentist secara wajibnya setahun. Begitu juga dengan farmasi dan veterina. Veterina tak ada terikat, jadi selepas balik dia kena ambil professional exam, kemudian pelajar boleh pilih sama ada nak kerja di institusi kesihatan haiwan, hospital haiwan, atau pusat penjagaan haiwan, NGO, ladang, dan banyak graduan kita yang dah balik. Alhamdulillah, setakat ni kita boleh bagi jaminan lah, tak ada lagi yang tak diterima masuk oleh institusi awam maupun swasta, insya-Allah.